ايش هذا بطنه حرقته صح؟ Tahukah kita, ramai daripada penduduk Yaman tidak mampu melaksanakan ibadah korban seperti mana yang dituntut di dalam agama kita Islam. Mereka bukan tidak mahu, tapi untuk membeli sekilo tepung pun sudah sangat sukar bagi mereka. Ini kan pula kalau nak membeli seekor kambing atau sebahagian lembu untuk dijadikan ibadat korban. Hakikatnya, sebenarnya mereka inilah yang patut menerima daging korban kerana mereka ini sangat-sangat fakir. Sudah sekian lama tidak merasai nikmat kekenyangan. Sudah sekian lama hidangan mereka hanyalah seputar sayuran, roti, gandum dan seumpamanya. Kefakiran membuatkan jutaan rakyat Yaman, lebih-lebih lagi yang berada di kem-kem pelarian, tidak mampu membeli ayam, lembu atau daging. Sebab itu, saya ingin mengajak anda semua untuk melaksanakan ibadat korban bersama rakyat Yaman di kem-kem pelarian yang berada di sini. Rata-rata penduduk di sini mengalami masalah kekurangan zat makanan dan nutrisi di dalam badan. Tahun ini, apa kata? InsyaAllah kita laksanakan ibadat korban bersama dengan mereka. Anak-anak di sini pasti seronok menikmati daging segar hasil daripada sembelihan ibadat korban anda di Malaysia.